Birth rate makin jatuh tapi makin ramai pasangan yang pilih untuk child free. So influencer terkenal Indonesia Jita Savitri Devi terang-terang yang mengaku dia tak naklah anak-anak ni semua sebab katanya anak itu beban. Oh, sakit kan kita dengar kan. Sebenarnya bukan Indonesia sajalah. Trend ini telah pun merebak kepada seluruh dunia termasuklah Malaysia. Tapi betul ke kos nak bela anak ni seteruk yang dikata? Jangan risau, Daus akan tolong kira untuk korang semua. Tapi sebelum Daus kira, pastikan korang follow Daus dulu ya. Jadi untuk buat kiraan ni, kita kena tengok apakah laluan yang korang pilih untuk anak korang. Sama ada seumur hidup dia tu, korang nak lalui kerajaan saja ataupun korang nak lalui swasta saja. So kalau korang pilih kerajaan, kira sekali lah daripada dia lahir iaitu salin, pampers, susu, babysitter, and then masuk sekolah rendah kerajaan, sekolah menengah kerajaan, sampailah masuk ke Universiti Awam IPTA, dan sepanjang kehidupan itu total cost untuk seorang anak adalah RM334,000 dan ini adalah kos yang paling basic sekali. Maknanya semua yang cukup-cukup makan je, asal boleh je. Tapi berbeza pula kalau korang pilih laluan swasta, which is hospital private, and then masuk sekolah international school, and then university pun swasta. Jadi kos anak yang semua benda private ini, semua benda swasta ni boleh melonjak sampai RM2.4 juta. Sebab apa? Sebab semua benda mahal lah kan. Yuran dia mahal, hospital mahal, memang semuanya tak make sense lah apabila kita melalui private ni. Tapi selesa. Dan kira ini belum lagi kita libatkan dengan inflasi. Yalah, takkan sampai 20 tahun lagi harga mesti RM300,000. Tidak. So apabila kita tambahkan dengan purata inflasi Malaysia iaitu sekitar 2.5% setahun, angka yang paling basic tadi telah pun meningkat menjadi RM442,000 untuk kos membesarkan anak yang basic. Tapi kalau memilih laluan private, maka standby lah, anak tersebut bakal kos lebih daripada RM3 juta. Nah, apabila kita tengok angka macam ni, maka tidak pelik kenapa ramai yang memilih untuk menjadi child free. Tapi kalau makin ramai yang memilih child free ini, maka birth rate akan makin rendah dan lama-lama generasi muda akan makin sikit. So siapa pula lah yang nak bayar cukai, nak bayar pencen kita, dan nak jaga bila kita dah tua nanti. So semua ini memerlukan orang muda lah untuk support ekonomi nanti. Jadi kerajaan pun dah mulai risau. Sebab tu dia orang bagi macam-macam pertolongan seperti subsidi taska dan juga potongan cukai SSPN. Dan even dalam Islam pula, Mufti Wilayah Persekutuan telah pun sebut sengaja pilih hidup child free ini tanpa sebab yang kukuh memang bercanggah lah dengan fitrah manusia dan juga sunnah Nabi. Tapi kalau ada sebab lain seperti kesihatan ke ataupun ada macam alasan kukuh lain, yang itu boleh dibenarkan, tak ada masalah. So korang rasa macam mana? Adakah anak ini rezeki ataupun beban macam dia cakap tadi? Dan adakah patut kita support trend child free ini ataupun kita kena push? Mana boleh child free, kita kena hapuskan child free ni kalau boleh. Cuba korang share saja pengalaman, pendapat korang. Dan nak dengarlah semua idea menarik korang semua. So guys, jangan lupa like video ni, komen pendapat korang dan follow Daus. Kita banyak lagi benda nak kira. So, saya berjumpa lagi pada video akan datang. Ciao.